Okey, Assalamualaikum sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk menggunakan Canva AI ya. So Canva AI adalah di sini, jika anda buka homepage anda di Canva AI. So baru-baru ini saya telah mencuba untuk membuat kod menggunakan Canva dan jenisnya amat mudah sekali di mana anda klik sini kod, anda boleh type anda punya prompt di sini lah sebagai contoh. Prompt yang mudah saja nak buat. Okey, contoh di sini saya telah membuat sebuah prompt untuk membuat macam interaksi homestay rakan saya dengan kawasan pelancongan yang dekat. So saya telah mencuba meminta Canva AI code untuk create interactive Google Map lah untuk location ini. Location ni anda boleh ambil dekat Google Business Profile atau Google Map lah, di mana kita akan jadikan sebagai default dan orang boleh cari berapa jauh jarak kawasan tu dengan kawasan rumah kita. So saya dah buat satu, dia sebelah buat saja dia buat version satu saya di sini. Okey. Dari sini. Saya tengok tak cantik sangat. Okey. So saya minta penambahan menukar kepada bahasa Melayu lah. Tukar bahasa Melayu. Belah sini tukar version 2. So tukar version 2, saya tengok pun okey, cuma di sini kod kat sini mungkin orang kurang faham. Saya minta dia ubah sesuai lagi dan minta version 3, artinya ini adalah lokasi homestay kami lah. Senang saja. So ini ada sebuah simple untuk prompt yang kita minta Canva AI code untuk buat untuk kita. So jika anda hendak membuat sebuah prompt, anda buat sebuah kod menggunakan aplikasi adalah amat mudah sekali menggunakan Canva code. Tapi anda kena guna Canva Pro lah. Okey. So mudah. Anda boleh masukkan ni benda ke dalam blog anda. Contoh saya telah masukkan dalam blog di sini minta maaf. Okey, terdapat blog di sini. Saya masuk ke pages dan sini saya boleh tulis di sini jika orang nak melihat apa yang ada di dalam kita punya homestay, mana nak pergi, dia orang boleh klik saja di sini. Saya dah buat video bagaimana untuk mereka melihatkan pelbagainya lagi lah. So amat mudah saja untuk kita mencari maklumat tentang kita punya apa mana kita pergi. Okey, ini adalah bentuk dia integrasi seperti anda semua kita dah buat di sini. Alright. So amat mudah senang sekali untuk kita melakukannya. Okey. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.